Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Guys, kalau ni saya nak cakap baru dengar suara saya kat sini. Okay, ni mic saya. Kalau korang dengar beritahu tau. Saya pakai mic ni pun sipi-sipi je. Tak ada benda nak letak. Kucing semua dah ada kat atas meja tu. Kita nak makan. Korang tengok sikit pun dah. Okay, saya harap korang dengar lah suara ni sebab saya pakai mic ni. Okay, mikrofon kat sini. Ada pada dagu saya tu pun pada faham je lah. Okay. Okay, boleh dengar suara saya. Okay, jom kita bagi macam makan ni sikit. Jom. Let's go. Mana sendiri? Mana sendiri? So, saya pakai mic betul kat bawah baju. Orang di sini. Ni. Kalau korang tengok dekat sini, atas meja dia bagi ramai. Tapi dia ni dia apa? Kata dia berhubung kan. Jadi saya cakap nak bagi kat depan. Kalau kita kena beli kat depan. Ni yang selama sikit lah. Tengah ni. Sini. Dia pakai pinggan juga tu, tak cukup. Susah betul lah. Ni kat belakang ni pun ada kucing juga, tapi aku tak boleh flip. Nanti saya flip di belakang tu Macam tu. Okey. Saya sikit nak makan ni sini. Ini paksa dia boleh makan. Ya. Dapat. Ada ini tak dapat. Dah. Oh. Susah betul lah. Saya ni tak pernah pakai mic sebelum ni. Lagi saya sikit rasa. Ni nak control dulu. Oh cik, dah dapat ke? Susah guys ni. Teh. Susah, sini lah, tak dapat ke? Mau jadi apa makan?
Ada lagi yang tak dapat sini ni. Nak kata macam ni makan banyak. Kamu punya buat apa? Bah, biar tak nak makan, bah. Sorry, kasi panggaya saya gitu. Saya nak buat apa macam ni? Saya kalau makan kucing, saya lagi. Kalau punya dua ni. Kau biasa kalau kau bagi kucing ikan ke ayam, kau bagi kau lagi. Kau makan bawah, okay? Makan lah, asal kau tak makan? Tak mau lah. Saya kalau situ ni, kalau tak makan, saya tak makan, saya tak makan, tak kisah. Saya dapat ke? Bau tu tak nak makan, bang. Bau tu tak nak makan. Ya. Ha? Ya. Makan lagi habis. Apa? Ada tahu. Let's go lagi. Ini kucing banyak. Ini banyak macam ni guys. Kau jangan makan macam ni. Sekarang ni kau dah sesuai dengan macam mana saya ni. Kucing tu dah ke depan dah sebenarnya. Kau dah tak makan ni kau. Kau dah kucing ni macam gampang kan. Kau dah lah kau ni. Besar guys, ni.
Wah ni jadi kucing ni senang ke bagi korang kan? Kalau dia sebenarnya susah sebenarnya. Tapi ada setengah ada kucing yang dia tak makan dia nak. Tak faham sebenarnya. Okay, sekarang ni saya dah bagi kucing makan tadi. Setiap kucing tak cukup ni. Aku tak tahu lah. Jadi korang videonya agak panjang sikit lah Okay, jom kita bagi ni wet food. Wet food ni satu tin ni mungkin dalam dekat RM10 ke RM20. Tapi kalau lebih banyak, lebih daripada 100. Betul? Jadi mahal juga lah ni wet food ni. Makan kucing kawan-kawan kasi. Ya. Okay korang, nampaknya kita dah habis dah. Sebab petang ni kita akan besok kot. Sebab kita ada masa jam 5.45. Kita akan rekod juga kat luar nanti. Gatal ke dengan aku guys. Okay guys, itu sahaja konten kita pada kali ni. Korang nak tengok kucing ke? Kita tengok korang ni. Okay, ini ialah saya punya kucing. Okay guys, sekarang ni saya akan buat klip. Korang nak tengok ke? Sebab saya tak rekod semua kucing tadi sebenarnya. Okay, jom saya tunjukkan ke korang. Okay, ni kucing saya yang saya buat berapa lagi. Ini sebenarnya saya bahas biasanya ni gitu. Ni sebab kekenyangan ke sebab nak keluar? Saya tahu ni. So dia kalau gelap sikit, saya buka lampu sekejap. Terang. Okay guys, itu sahaja konten kita pada kali ini. Saya dah tunjukkan sedikit, walaupun kalau tak nampak dekat dengan makanan kucing tadi. Sebabkan saya tak ada tempat stand dan saya pun guna portrait yang portrait untuk ni, yang kecil ni je saya guna untuk kucing. Okay. Jangan gaduh. Okay, itu konten kita pada kali ini. Kita jumpa di next konten, insyaAllah. Kejap lagi saya akan ada nanti esok, mungkin esok saya post video ni. Mungkin saya akan ambil masa untuk edit untuk hari ni. Dan esok mungkin saya akan post, tapi tak tahu bila, pukul berapa. Yang penting korang lagi kucing ni dulu, okay?
pandai kamera guys. Okay, ni pun ada kucing. Kat luar tu, ini kucing luar bukan cerita orang. Ni pun dah tahu, ni dah pernah masuk video. Semua ni masuk konten ni guys. Semua ni masuk konten, jangan risau. Saya akan rekod satu persatu. Ni Pak Noh. Semua tengok kamera guys. Ni Wally. Yang awal video tadi ada kat situ. Ni Atik. Ni Atik. Mochi yang tu kena beli air. What? Dan semua ni tengok makan. Okay. Jadi itu saja kata cerita pada kali. Korang dah tengok semua video tadi. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada dah tengok video ni sampai habis. InsyaAllah video ni akan dipost pada hari esok. Kemungkinan lah saya tengok berapa lama ambil masa untuk rekod semua. Dan insyaAllah kita jumpa di next content. InsyaAllah saya akan post lagi. Dan korang dah tengok preview tadi, korang boleh tengok preview kejap ke habis video ni, boleh tengok preview. Dan saya akan post esok pada jam 5 petang. Okay, jam 5 petang esok. InsyaAllah kalau ada masa saya rekod apa semua. Kalau tak sempat mungkin saya buat hari Khamis. Sebab esok hari Rabu kan. Esok hari Rabu. Kalau tak sempat juga hari Khamis saya post konten tu. Sebab hari ni InsyaAllah lepas konten ni saya ada konten lagi satu. Saya buat konten brisk walk lah kot. Dah bagi tahu. Dah bagi tahu dah pula. Kejap, saya tak keluar lagi brisk walk ni sebab tapi saya nak keluar kejap lagi. Tapi tak tahu saya rekod besar mana. Sebab saya pusing taman ni je. Taman luar ni je. Luar taman ni saya pusing je. Jadi itu saja kata kita pada kali ni. Jangan lupa tekan button like, follow and comment and subscribe semua channel saya. Yang penting korang tengok video letter saya, video Zoom Negara. Okay, itu saja kata pada hari ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan on notification supaya banyak lagi video saya akan post dan short juga. Jadi itu saja. Korang dah tengok semua kucing tadi. Kan saya nak tunjuk lagi sekali. Ni portrait lah saya. Jom. Sebenarnya kamera. Nice. Cantik. Wali ini. Okay guys, itu saja. Bye, assalamualaikum. Ya.